dan dia fasik daripada urusan perintah Allah. Maka Allah kata wal-zurriyatahu dan zuriatnya iaitu syaitan-syaitan lah, awliya sebagai pembantu-pembantu kalian, maknanya mendengar mentaati hukum adu, sedangkan iblis ini untuk kalian ialah musuh. Bi'sal zalimina badala, sangat zalim kita buat tukar ganti yang begitu. Maknanya selalu kalau Allah nak cerita pasal iblis, Allah istiharkan persahabatan, Allah mengisytiharkan pembelaan kepada Adam. Tetapi lepas meninggal dari Adam, kita dalam kehidupan kita, apabila Allah suruh buat sesuatu, melupakan kesetiaan Allah kepada Adam. Ini Allah ingatkan, wahai manusia, wahai anak Adam, dulu waktu Adam dimusuhi oleh iblis, aku bela Adam. Sekarang ketika berhadapan